Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat numismatik. Pagi ini kita bersiaran dari restoran Mamak sambil ngeteh dan bawa sedikit duit token. Dalam sangat terperap dalam peti besi, jadi hari ini kita keluarkanlah untuk mereka hidup udara segar sempena cuti umum kan. Tak adalah banyak mana, bolehlah. Ini rasanya fake nih. Di token pun ada fake ya. Tengok material dia berbeza kan. Ini satu ni macam fake nih, lain macam material dia. Tapi tak apa, tak adalah banyak mana, tapi bolehlah. Tapi yang ada kat saya ni ada beberapa keping yang orang tak pernah tengok. Ini salah satu nih. Mari kita review. Ini binatang apa nih? Molly Fantasy. Ini bukannya cash value ya, no cash value ya, tak boleh membeli ya. Ini hanya token saja. Wah, Gia Lady. Jarang-jarang nih kita nampak token nih. Ada Power Rangers. Power Rangers kah Robocop nih? Power Ranger lah ya. Robocop kah? Macam Robocop, macam Power Rangers. Mana-mana je lah. Ini apa nih? Banyak sebenarnya, tapi malas saya nak review satu-satu. Ini Ice Tea, One City. Ini Molly Fantasy. Binatang apa nih ya? Comel je dia lukis. Burung pipit ke? Ke anak panda? Comel je ke anak kucing? Entahlah. Ini dah ke tadi? Oh, dah kan. Gia Lady. Yang ini. Yang ini rare. Jarang-jarang kau orang nampak nih. Tengok. Tu dia. Naruto. Aku ada seling emas yang aku bawa balik dari Alaska semasa aku pergi bercuti di Alaska dan Kanada. Aku beli 2 keping duit seling emas kat sana. Coin proof untuk kenang-kenangan lah. Janji dia koin, janji dia token ke apakah, yang penting koin aku simpan. Jangan ikut minat orang, ikutlah minat diri sendiri. Tak perlu ikut orang. Simpanlah apa yang kita minat. Jangan simpan yang mengikut apa yang orang minat. Oh, ini panda. Okey, itu saja. Banyak sebenarnya, tapi sama je. Kebanyakan sama. No cash value ya, sebab ini hanya token untuk lobby taman tema permainan kanak-kanak, video game ke apa ke dan sebagainya. Okey, assalamualaikum dan bye bye.